Wahai Melayu, ini ialah sebuah riwayat yang mensyairkan keagungan yang tidak terganti walaupun 1000 zaman. Dari Kedah Tua dan besi-besinya yang menjadi lagu perang, Sriwijaya yang menakluk seluruh kepulauan menjadi satu bangsa, dan Melaka yang kayanya tidak terbayang di akal manusia. Hal ini ialah kitab yang merakamkan sebuah keagungan yang menyembah kaki Melayu. Assalamualaikum dan salam membaca amalan mulia. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Syazwani binti Hasli, seorang anak watan negeri Terengganu yang bergelar pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Omar Dungun dengan kod sekolah TEB 1031. Andai patah saya berjawali, bertongkat jua hamba kemari. Andai yang cantik hadirin dan hadirat mencari, ambillah cermin, lihat diri sendiri. Akan tetapi, jika ingin dibawa menelusuri zaman keagungan bangsa Melayu purba, di sini saya hadir untuk membincangkan mauduk bicara buku hari ini, iaitu Kitab Tamadun Melayu. Mengandungi sebanyak 536 muka surat bercetak, mungkin kedengaran sedikit membimbangkan, bukan? Namun sebenarnya Kitab Tamadun Melayu ini merupakan syurga dunia pencinta-pencinta buku. Kitab Tamadun Melayu menemui pembacanya pada tahun 2022 melalui penerbitan The Patriots. Mengenali The Patriots, sebuah syarikat penerbitan ini tidak asing daripada penghasilan karya pembincangan ilmiah, sama ada dalam bentuk puber maupun moden. Menariknya pula, buku ini merupakan hasil olahan daripada seramai 4 penulis utama The Patriots yang berkredibiliti. Tidak diragui, sememangnya buku ini amat berkualiti untuk pembacaan umum. Dengan hanya RM38 sahaja, anda dapat menyelami sebanyak 70 bab secara total yang terkandung dalam karya bergenre bukan fiksyen umum ini. Baiklah hadirin sekalian, meniti Risalah Nirmala yang pertama, buku ini membawa pembaca memahami tentang bagaimana bangsa Melayu dipuja oleh penghuni dunia. Bermula cerita di tempat bersemayam Izanagi, perlahan-lahan berita tentang bangsa Melayu merayap ke Sungai Kuning yang menyimpan 1000 raja-raja agung. Dan juga ketika bangsa ini pernah dijulang di bumi Mahabharata yang menjadi latar sebuah cerita para dewa. Seterusnya, penulis-penulis juga menyajikan khabar mengenai bangsa Melayu yang bersemayam di hujung Eropah bersama-sama kekuatan angkatan tentera yang merentasi zaman. Ini dapat dibuktikan apabila karya memetik artikel daripada The Documents on Malacca yang berbunyi, Flor de Lama mempunyai geladak haluan yang tertinggi antara galiung Portugis, dan ini sebenarnya hanya segada hampir dengan geladak Jom Melayu pada waktu itu. Suka juga saya petik sebuah kisah yang tercatat dalam karya ini, di mana ketika 88 bahasa ditutur di pelabuhan Teragun dahulu kala, bahasa bangsa Melayu tetap menjadi raja. Izinkan saya hadirin dan hadirat, kata seorang pendeta Belanda, kamu bukan seorang intelektual jika bahasa bangsa ini tidak sebati dengan lidah kamu. Wahai bangsa perang, bangsa pendeta, wahai bangsa diplomat agung, bangkitlah mengembalikan keagungan. Itulah antara prakasa yang dikisahkan dalam penulisan karya Kitab Tamadun Melayu ini. Buku ini amatlah berkesan dalam membuka mata pembacanya tentang keunggulan bangsa purba ini yang semakin dilupakan. Mereka bangsa yang membina tamadun-tamadun maritim yang disegani. Mereka adalah pedagang-pedagang hebat yang meneroh ke samudera seluas terbentang. Raja-raja mereka pula penakluk yang digeruni. Intelektual mereka teras tamadun dunia. Secara generalisasinya, buku ini membawa kita menerokai secara teliti tentang bagaimana aspek sama ada dalam bentuk revolusi, mitologi, ketenteraan dan keagamaan yang berlingkar dalam tamadun bangsa Melayu, selain bagaimana bangsa ini terletak di mata dunia. Hadirin dan hadirat, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata, Kitab Tamadun Melayu merupakan sebuah karya yang merakam sejarah ribuan tahun bangsa Melayu itu sendiri. Maka hadirin yang dikasihi sekalian, milikilah buku ini, kenalilah bangsa Melayu, dan anda akan sudah memahami seluruh sejarah dunia. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah, nilai ketamadunan sesebuah bangsa berkait rapat dengan taraf keilmuan mereka.
maka percayalah amalan membaca itu wahana pembentukan masyarakat madani. Maka dengan itu, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum dan salam membaca memerdekakan minda.